Berita Arab yang saya terima, dia kata bukan Saudi saja yang menentukan siapa boleh pergi ke Mekah. Amerika pun dia akan tentukan, sebab Mekah ialah bumi untuk umat manusia seluruhnya. Dengan mereka cakap, dia mengatakan bahawa Amerika pun ada hak untuk menentukan siapa pergi haji tahun ini. Ini akan ditentukan tahun 2025. Amerika ada hak untuk menentukan siapa yang pergi. Wah, habis ultimate. Dia ada perancangan. Ini bukan suara dia, suara lain. Dia hanya juru cakap. Apakah yang berlaku pada haji tahun ini? Wallahualam, kita berdoa. Tetapi Trump telah memberikan satu hint bahawa kita juga madahil hajat la taghassul limalkat rabih faqat. Kita juga al-arab huwa rabbuna. Tuhan itu Tuhan kita sama. Dia mengaku Tuhan kita, Tuhan dia juga. Oleh sebab itu Mekah kita bersama. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dia nak kuasai Mekah. Jangan kita salah faham. Mekah ialah bumi kami. Mereka telah isytiharkan. Lepas Jerusalem, kami ambil Madinah, Mekah itu bumi kami. Dan kita masih. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toyalisah. Isfahan di mana? Iran, Baitul Maqdis, ini law dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan trek ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali ni. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-laki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena. Lawan hak ni, oh Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuan dia? Fahamlah, ikut law dan track tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi, sebenarnya antara satu agenda dia, mereka nak melorongkan trek dan laluan yang mudah.
kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim, antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih. Dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mana yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Jadi Arab akan dimusnahkan, Arab akan dibinasakan, Arab akan dibonekakan, Arab akan dicaturkan. Dan Allah juga ada perkiraan dan perancangan sendiri. Maksudnya konsep akhir zaman kita tidak akan lengkap tanpa kita membicarakan tentang isu Dajjal, tak akan lengkap bila tak membicarakan tentang Ya'juj Ma'juj, tak akan lengkap tanpa membicarakan Imam Mahdi, tak akan lengkap tanpa membicarakan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Berkenaan dengan Arab Saudi, satu benda aja, bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis atau Jerusalem, sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan, akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada 5 tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toyalisa. Di Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini law dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan track ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-lelaki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal.
Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena. Lawan hak ni, oh Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuan dia? Fahamlah, ikut law dan threat tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi, sebenarnya antara satu agenda dia, mereka nak melorongkan track dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim, antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih. Dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mana yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Ingat hadis Nabi, dia kata Dajjal akan datang bawa fitnah kepada kamu seumpama segunung roti. Agak-agak hakikat ke majas tu? Gunung roti ni di India dengan Pakistan bolehlah dia buat. Contoh kalau kita kata ambil hakikat, mari Malaysia ni tak berapa nak berkenan dah. Bab-bab roti ni makan tapi bukan gaya dia. Dia akan bawa fitnah seumpama segunung roti. Roti ni nisbah, bila Nabi sebut roti ni makanan utama bagi orang Arab, punca rezeki. Anda terfikir tak satu benda yang berlawanan daripada maksud sebenar ni? Dia akan datang bawa fitnah segunung roti. Fitnah ni ada setengah ulama kata, ni pandangan ulama, boleh jadi betul boleh jadi salah, tapi dia membuat pandangan ialah bentuk ilmu yang dia serapkan kepada kita sekarang. Maksudnya mereka mendiakan satu manhaj, satu metod ilmu, benda ni yang kita perlu belajar, benda ni tak payah belajar. Benda ni kita perlu tahu, benda ni tak payah tahu. Benda ni kena tahu, benda ni kena sembunyi. Dan kita belajar semua ilmu-ilmu tadi di sekolah menengah, sekolah rendah, college, universiti. Bila fitnah ni bermula, bila keluar dah bilah-bilah perkataan daripada mulut ibu dan bapa kita. Abang belajar betul-betul. Kalau abang baca betul-betul, dapat masuk universiti. Bila dapat universiti, dapat kerja bagus-bagus, dapat gaji besar-besar, boleh beli macam-macam. Yang pantas agama ajak kita cari ilmu supaya kenal Allah. Boleh lawan fitnah dia. Tapi yang dah keluar mulut ibu bapa hari ni, belajar tinggi-tinggi, dapat gaji besar, dapat duit banyak, dapat beli macam-macam. Faham tak? Segunung roti. Hari ini ilmu yang kita ada untuk dijadikan bekalan sebagai mencari sumber kehidupan. Bukan lagi berteraskan kepada lillahi ta'ala. Ilmu nak cari duit, ilmu nak dapat gaji, ilmu nak dapat kereta besar. Berlaku ke tak berlaku? Berlaku. Ni kata majas. Dan saya boleh menerima walaupun ni sekadar pendapat, ada betulnya. Tapi kita tak faham, duk tunggu bila agak-agak segunung roti nak main ni tak. Siapalah nak uli, siapalah nak kamal semua ni. Negara ni segunung, negara ni segunung, negara ni segunung. Selagi kita duk bermain dengan lafaz hakikat. Nak lagi ke nak berhenti? Nak lagi ke nak berhenti ni? Nak lagi? Alang-alang tak? Okey. Sekarang ni kita tengok konsep Dajjal tadi. Pertama, kita perlu ingat, pernah dengar tak The Blue Beam Project?
Oh, sudahlah Ustaz. Blue Beam apa pula ni? Nak kita tahu Scooby-Doo saja dah. Blue Beam Project ni projek raksasa. Hasil kerjasama NASA dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Antara bawah Blue Beam Project ni, kalau dahulu ada Philadelphia Project, ada Montauk Project tahun 40-an dengan tentera-tentera dia. Tapi sekarang ni, di awal 90-an, antara dalam projek The Blue Beam ialah pembinaan HAARP Antenna Transmitter. Tahu HAARP? Pernah dengar HAARP? HAARP. High Frequency Active Auroral Research Program. Tempat dia di mana? Di Gecko-na, Alaska. Ada juga di Jicamarca di Peru. Tapi yang paling besar di Gecko-na, Alaska. Satu alat HAARP ni dia boleh buat macam-macam. HAARP boleh buat gempa bumi. HAARP boleh buat ribut taufan. HAARP boleh buat kemarau. HAARP boleh buat salji. HAARP boleh buat jadi bumi gersang. HAARP juga boleh buat tsunami. Faham? Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal, satu masa bumi ini akan jadi gersang. Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita. Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali suburkan. Lawan aku, tak mau percaya dekat aku, kekallah dalam keadaan ini. Dan Nabi sebut, makanan utama bagi umat Islam hari itu cumalah zikir. Dia boleh buat tak? Kemarau, dia boleh buat gersang, dia mungkin boleh buat dengan benda ni. Dan dia boleh menyuburkan kembali, buat hujan, buat apa pun dengan benda ni. Kalau kita tak tahu, maksudnya kita terfitnah, kita menganggap bahawa kejadian-kejadian alam ni berlaku secara tabi'i, sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang. Bahkan yang lebih besar berada di kawasan marine di Switzerland. LHC, Large Hadron Collider. Pernah dengar? Oh, tak pernah juga Ustaz. Ni haduk korek bumi, teras bumi sekarang ni. Large Hadron Collider ni, duduk di Switzerland tu. Baik, antaranya dengan HAARP juga mereka boleh buat perisian 3 dimensi berpandukan sistem hologram. Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar nampak di kaki langit. Boleh ada gambar Nabi Isa, boleh buat gambar malaikat duk pegang dia turun. Dia boleh buat tu nanti. Dan untuk menyamarkan diri, dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia daripada sekarang. Hak betul-betul akan turun, tangan dia berpegang pada sayap malaikat, Nabi Isa. Dia ni manusia macam kita, dia nak buat macam tu, kena buat gaya betul ke gaya tipu? Gaya tipu. Dan sekarang ni antara projek Blue Beam ialah sistem hologram tadi. Dia boleh pancak macam-macam lah. Gambar UFO nak serang bumi, kita pun jadi takut. Gambar senjata tu senjata ni. Tengok filem War at the World. Apa ni? Filem apa lagi? Independent Day, macam-macam lah kan. Jenis serangan-serangan alien dan makhluk asing. Ada ke alien ni? Agak-agak ada ke alien? Kita ni baru kenal alien. Zaman Nabi Adam dia tak kenal alien. Zaman Nabi Ibrahim tak ada alien. Zaman Nabi Muhammad meninggal nak kiamat, alien pun baru tergerak hati nak turun ke bumi time nak kiamat ni lah. Masa elok-elok dulu tanah bumi subur apa dia tak mau main. Dekat nak kiamat dia berasa, nak kiamat dah kot, sebelum sempat kiamat mari kita turun ke bumi. Sebenarnya alien tu hakikat siapa? Jin-jin yang merupakan diri mereka, yang ada perjanjian dengan Dajjal, ada perjanjian dengan Yahudi-Yahudi ni. Jin kan boleh tukar rupa macam-macam. Setakat nak buat rupa alien tu sat je. Jadi kita jadi digambar-gemburkan. Hak filem paling awal 85 isi dulu. Dia nak mula kaitkan kita dengan dunia luar. Lepas tu macam-macam lah ni. Orang nak serang lah, alien nak serang lah, penduduk di luar bumi nak serang. Hakikatnya tak ada pun.
Dia membayangkan. Lepas tu, bila kita dalam ketakutan, maka kita memerlukan seorang superhero lah tak? Superhero. Dia orang Yahudi ni, dia tak ada superhero. Sebab tu dia reka sendiri superhero dia. Kita ada Salahuddin Ayyubi, ada Tariq Ziyad, ada macam-macam. Dia dah tak ada. Perang-perang kalah, perang-perang mati. Dia buatlah Batman, Iron Man, Superman. Tu pun Superman tersilap, spender duduk kat luar. Malu kau orang tak? Kita pun buatlah juga keluaran man dah, apa man macam-macam lah nak tiru. Ada man-man belakang tu. Jadi itulah hakikatnya mereka tak ada tokoh, mereka tak ada adiwira. Adiwira hanya dicipta. Dulu dia bukan buat kartun saja. Tapi bila dah terangsang orang jadi minat budaya fandom ni, dia mula buat filem dalam bentuk orang dah. Sat keluar Superman, sat keluar Iron Man. Tapi ingat, sebenarnya ada makna semua man-man tu. Makna tu akan berakhir bila dia buat contoh Batman, The Batman Return. Ada ke tak? Superman, The Superman Return. Agak-agak siapa nak return tu? Siapa nak return tu? Nak return tu dia lah. Kita tak ada. Kita dulu ada return. Return apa? Return periksa Julai tak? BM tak dapat 7 tak berhenti. Nak dapat 6 bila lah duk return. SPM Julai. Baik, kembali. Hologram adalah salah satu. Satu lagi, mereka ada kuasa frekuensi. Dua muka teleport dia. Macam ni. Bila frekuensi dia tinggi, dia pakai 3 frekuensi. Satu dia panggil LF, low frequency. VLF, very low frequency. EFF, extremely low frequency. Dia ni frekuensi ni dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita dan dia boleh kawal otak kita sampai menyebabkan seorang tu menerima bisikan-bisikan halus. Sampai ada perasaan percakapan seolah-olah hang bunuh dirilah lagi baik, hang bunuh dirilah lagi bagus, ataupun hampir bunuh dia tu, hampir bunuh dia tu. Kita rasa macam tak logik je ustaz, benda-benda lagu ni boleh kawal kita. Tunggulah. Sebab bila dia nak buat hologram, gambaran dah ada dalam bentuk visual, tapi seolah-olah kita nak dengar, biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita. Seolah-olah bila dia turun, kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita. Transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi. Besar tak fitnah ni? Besar fitnah ni kalau main-main. Tapi bila kita duk cerita, kita duk kaji, orang kata apa? Taksub lah ustaz, paranoid lah ustaz, tak ada kerja lah ustaz, baik baca Quran, baca hadis. Lepas tu malam ni duk baca kitab Feng Shui ke? Berapa banyak ayat dah kita bagi, berapa banyak hadis dah kita bagi, paranoid kot mana lagi? Bukan kata hak kita, hak depa pun kita bagi ayat dengan nas, dengan fasal, dengan ayat yang lengkap. Dan kita dah buka pada awal lagi, Allah yang dah terobos lebih awal membongkar kesesatan dia. Sebab dia nak main dengan akidah dari sudut agama, payah dalam ni. Nak suruh orang Islam tinggal semayang, siapa nak tinggal? Payah nak tinggal. Hak ikut cakap ni, tapi dia akan jadi tertinggal dengan perbuatan lagu tu. Jadi dia jadi galik. Dah sekali galik tak galik, ramai dah tak semayang hari ni. Ramai dah tak semayang hari ni. Ramai dah tinggal solat, ramai dah tinggal puasa, ramai dah lari bayar zakat, ramai dah orang kaya tak ada niat nak pergi haji. Berlaku dah semua. Lepas tu kalau hak semayang pula dah mula hilang rasa khusyuk, tak ada dah. Rasa takut keluar daripada semayang, rasa takut. Nak takut lagu mana? Datang selipak buruk, balik selipak. Datang dia selipak harga RM1.50 je. Dia balik selipak harga 30. Padahal baru lepas semayang tadi pun. Faham ke tak maksud saya tu? Maksudnya keluar daripada semayang tak ada ta'zim, tak ada takhfif pada Allah. Tak ada rasa takut, tak ada rasa keagungan. Fitnah ni kalau nak sebut memang boleh macam-macam dajjal. Tapi hakikatnya kita perlu berhati-hati dan bersedia. Macam mana nak buat? Hanya perlu tepis fitnah dia.
Macam-macam fitnah. Ni hak kita cerita hari ni, hak berjaya dah dibongkar oleh ulama-ulama cendekiawan-cendekiawan. Hak kita tak tahu hak dia duk rancang hari-hari. Siapa buka isu projek Bluebeam? Sergey Monas, seorang wartawan Kanada, dipublikkan pada tahun 1994. Dia dengan seorang lagi kawan dia. Akhirnya dua-dua, lepas dia bocor rahsia ni, dia mati di Kanada, kawan dia mati di Ireland. Disahkan kena sakit jantung. Bila relate dengan catatan perubatan, tak ada pernah pun mereka berdua sebelum ni ada hal-hal yang berkenaan dengan sakit jantung. Tapi bila doktor buat keluar result, sakit jantung. Dua-dua pula tu kena sakit jantung. Maksudnya, mati atau dimatikan? Dimatikan lah. Bila rahsia mereka bocor. Tapi nasib baik dah pecah dah sebahagian tu. Hak pecah tu kita tolong sebab. Walaupun kita sendiri masih dalam pengkajian, masih dalam analisis. Benda ni boleh dibuat, benda ni boleh mungkin berlaku. Kita nak letak atas kita kata ketepatan 100% tu tak. Tapi bila kita sebut ni, dia ada satu daya dipanggil berhati-hati. Sebab bila dia main daripada Yahudi, bila dia main daripada Kristian, sampai bila pun kena beringat. Ingat Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahudu wallazina asyraku. Tak ada dah makhluk manusia yang paling kuat memusuhi orang Islam, orang beriman, Yahudi dan orang-orang musyrik. Sebab tu kita musuhi Yahudi hari ni, walaupun kita tak nafi ada Yahudi yang baik. Tapi yang paling kuat lawan Islam, iaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Pasal apa? Pasal apa Allah marah sangat? Kan kita minta daripada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Satu kumpulan yang Allah murka dan marah siapa? Siapa orang yang Allah murka dan marah? Yahudi. Waladdallin, orang yang Allah sesat siapa? Nasrani. Pasal apa Allah murka pada Yahudi? Beza dia terbalik saja. Yahudi dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, tapi dia tak mau beramal. Orang Kristian dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan, tapi suka buat amal. Itu yang jadi banyak bid'ah tu. Beramal suka, tapi ilmu tak ada. Sebab tu dia jadi sesat. Sebab tak ada ilmu, suka buat amal, dia boleh jadi sesat. Hak boleh jadi Tuhan marah, ilmu ada tapi hang tak mau guna. Tapi orang yang siratal ladzina an'am, dia ada dua-dua. Dia ada ilmu, dia beramal. Itulah sifat orang Islam yang beriman. Kita ada ilmu, kita buat amal. Dan bila Allah marah kepada grup ni, tu sifat khusus Allah tunjuk. Kalau hari ni kita Islam pun mengaku beriman, ada ilmu tak beramal, sama ke tak sama? Sama je. Kan hari ni tak ada ilmu tapi nak buat ibadat macam-macam, sama je. Sama je. Cuma jangan jadi macam salah satu dari keduanya. Sebab pakej Islam, ilmu, amal. Ilmu, amal. Huruf yang sama cuma dibalikkan. Ada ain, ada mim, ada lam. Ilmu pun ain lam mim. Amal ain mim lam. Terbalik gitu je. Oh, saya pun penat dah ni. Nasi tak makan lagi ni. Tadi makan roti stesen minyak saja sebiji. Sebab perut kosong takut muntah. Individu tertentu yang akan lahir daripada keturunan salah seorang ahli keluarga Rasulullah yang dikatakan berasal daripada keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma dari sebelah bapa, dan ada riwayat yang menyebut akan datang daripada keturunan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma dari sebelah ibu. Itulah yang dikatakan sebagai Al-Mahdi. Tetapi sebelum kita pi lebih jauh, ada seorang ulama dianggap sebagai ulama yang hebat dalam ilmu hadis, iaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Qayyim ni, bila dia lihat hadis-hadis yang datang yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian sampai periwayatan tersebut kepada ulama-ulama, dan bila sampai periwayatan tersebut ke tangan beliau,
beliau mula menyaring hadis-hadis yang ada keterkaitan dan penisbahan dengan Imam Mahdi. Lalu beliau membuat satu komentar, hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai Imam Mahdi terbahagi kepada 4 kumpulan hadis. Yang beliau sebut, yang pertama, ada hadis-hadis tersebut bertaraf sahih, ada hadis-hadis tersebut bertaraf hasan, ada hadis-hadis tersebut bertaraf gharib, ada hadis-hadis tersebut bertaraf maudhu' ataupun dhaif. Inilah pembahagian yang dibahagikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Tetapi saya nak bawa di sini pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang pernah diutarakan oleh ulama-ulama terdahulu yang khilaf bagi mereka siapakah Al-Mahdi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan muncul di akhir zaman, kepada sekurang-kurangnya 4 bahagian. Bahagian yang pertama, ada ulama-ulama sebelum kita ni berkomentar bahawa Imam Mahdi yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan muncul di akhir zaman ni tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada individu yang sama yang akan diturunkan oleh Allah, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan pelik, jangan cepat melatah. Jadi ulama-ulama sebelum kita dah ada yang berpendapat dan berpandangan demikian. Maksudnya Imam Mahdi itu orang yang sama, iaitu Nabi Isa alaihi salam yang akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Satu pandangan. Yang kedua, ada juga yang berpandangan Al-Mahdi itu adalah nama salah seorang khalifah daulah ataupun Bani Abbasiyah. Kalau kita belajar tentang dinasti dan kerajaan Islam, selepas Sayyidina Ali itu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Andalusia, ada dinasti yang panjang sampailah dinasti Utsmaniyah. Tapi dinasti yang kedua, Daulah Abbasiyah tu ada salah seorang khalifah dia dengan gelaran Al-Mahdi daripada kabilah Bani Abbas. Ada juga ulama yang berpendapat dan kata Al-Mahdi yang dimaksudkan tu, yang akan datang tu merujuk kepada salah seorang khalifah daripada dinasti Daulah Abbasiyah. Dan perkara ni dah berlalu dan berakhir pun kalau merujuk kepada dia. Jadi kita terima pandangan dan pendapat tersebut dengan hati yang terbuka. Itu pendapat, itu pandangan. Dan yang ketiga ialah, yang inilah yang disepakati oleh sebahagian besar ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan saya kira peratusan besar yang diyakini dan dipercayai oleh kita semua malam ini, iaitu Imam Mahdi masih lagi belum dimunculkan oleh Allah, tetapi seorang individu, figure, personality, insan yang akan dibangkitkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Yang kita sebut sifat dan ciri dia tadi ialah salah seorang daripada keturunan Nabi, yang keturunan bapa melalui Hasan, keturunan ibu melalui Husain. Maksudnya dia tak muncul lagi, dia akan datang di kemudian hari bila dekat nak hari kiamat. Jadi ulama-ulama yang mengatakan ada 4 jenis hadis tadi tentang datangnya Imam Mahdi, sama ada hasan, sama ada sahih, sama ada gharib, sama ada maudhu'. Tetapi bila kita menggabungkan keseluruhan hadis-hadis tersebut, yang dhaif ataupun yang gharib tadi akan jadi naik tingkatan darjat dia, kerana begitu banyak hadis-hadis yang lebih kuat yang bertaraf sahih, hadis-hadis yang lebih banyak dan kuat yang bertaraf hasan. Dengan kata lain, hak gharib dan dhaif tadi saling melengkap, saling membantu menguatkan dengan hadis-hadis yang lain. Okey, sekarang kita pi pada pandangan yang terakhir. Pandangan terakhir yang saya maksudkan ialah ini bukan aliran biasa ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang ini ialah dari aliran Syiah Imamiyah. Aliran Syiah Imamiyah, dalam akidah mereka, mereka mempercayai tentang bab imamah. Sebab tu rukun iman mereka, salah satu yang tak ada pada ahli sunnah wal jamaah ialah imamah, kerana mereka percaya tentang keimaman, yang tu yang dia ada imam 12 tu bermula daripada Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Ali Zainul Abidin,
Muhammad Al-Bakhir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hadi, sampailah yang nombor 11, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi nombor 12 dia tunggu tu ialah Imam Mahdi. Tetapi ada juga sebahagian daripada grup ini yang meyakini Imam Mahdi yang mereka tunggu yang nombor 12 tu merujuk kepada nombor 11 dah, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari yang menghilangkan diri dia. Dulu dia pernah ada, kemudian dia gaib, dia hilang, dia duduk di satu tempat yang orang ni tak tahu, tetapi di akhir zaman dia akan raja'ah, dia akan kembali lagi untuk menjadi Imam Mahdi. Ini anda nak pakailah, cuma saya nak keutarakan pendapat dan pandangan. Ini yang aliran Syiah punya. Jadi secara umumnya terdapat 4 pandangan, 4 yang pernah dikeutarakan ulama-ulama sebelum kita. Pertama, saya ulang balik, Imam Mahdi merujuk kepada Nabi Isa sendiri. Yang kedua, Imam Mahdi merujuk kepada salah seorang khalifah daripada Daulah Bani Abbasiyah. Yang ketiga, yang disepakati oleh sebahagian besar peratusan ulama ahli sunnah wal jamaah, dia ni tak muncul lagi. Dan yang keempat, aliran Syiah yang mengatakan imam ke-11, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Baik, sekarang ni habislah bab yang pertama kita sebagai muqaddimah. Jadi inilah muqaddimah kita yang saya namakan sebagai bab pertama, pengenalan, untuk kita menjurus kepada bab-bab yang lebih berat, bab-bab yang lebih kasar. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada bab ataupun topik yang kedua, iaitu nama-nama ulama besar dan kitab-kitab karangan ataupun hasil karya mereka yang menceritakan dan meriwayatkan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Faham betul lah? Topik yang kedua, bab yang kedua ni, nama-nama ulama besar dan hasil karya, kitab-kitab karangan mereka yang meriwayatkan hadis-hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Baik, antara yang saya boleh senaraikan, memang banyak kitab-kitab yang terhasil daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Antaranya yang pernah sampai ke tangan kita hari ini hampir 63 buah kitab yang diketahui, yang dicetak, yang dapat dibeli, yang dapat dibaca, yang dapat dinikmati ilmu dia. Tetapi di luar pengetahuan kita mungkin masih banyak kitab-kitab yang tidak sampai ke tangan kita, yang menceritakan tentang kehadiran dan kedatangan Imam Mahdi, baik ulasan mereka itu secara umum atau ulasan mereka secara khusus tentang sifat-sifat, tentang kita kata perangai-perangai, tentang perilaku-perilaku, tentang keadaan-keadaan menjurus kepada Imam Al-Mahdi. Antaranya saya akan sebutkan beberapa nama ulama dan kitab karangan mereka tentang periwayatan tersebut. Antara yang paling besar ialah selepas Al-Quran kita ada ulama-ulama hadis, kan? Ulama-ulama hadis. Baik. Yang pertama ialah Imam Bukhari. Semua orang kenal Imam Bukhari. Dalam kitab Imam Bukhari yang disebut sebagai Sahih Al-Bukhari, di dalam satu tajuk iaitu kitab Bad'ul Khalqi wa Nuzuli Isa alaihi salam, dalam jilid yang keempat. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bad'ul Khalq wa Nuzuli Isa alaihi salam jilid keempat, ada meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Yang kedua, Imam Muslim. Imam Muslim, imam yang sinonim dengan kitab karangan dia Sahih Muslim. Boleh kita buka jilid 1, boleh buka jilid 2, bab Nuzuli Isa alaihi salam, bab yang ke-18. Jadi ada 2 jilid. Bab 18 jilid 1, bab 18 jilid 2 ada meriwayatkan tentang hadis kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ketiga ialah imam hadis, iaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, kitab dia ialah Sunan Abu Dawud. Boleh buka jilid yang kedua, jilid yang ketiga, jilid yang kelima. Ada dalam 3 jilid tersebut perihal hadis Imam Mahdi. Seterusnya Imam At-Tirmizi yang terkenal dengan kitab Sunan, iaitu Sunan At-Tirmizi.
Di dalam kitab sunan dia boleh buka jilid kedua, boleh buka jilid ke-9. Banyak hadis yang memperihalkan tentang Imam Mahdi. Seterusnya Imam Ibnu Majah yang terkenal dengan kitab hadis dia Sunan Ibnu Majah, boleh buka kitab jilid yang kedua. Ada hadis memperihalkan tentang Imam Mahdi. Begitu juga dengan seorang imam, salah seorang imam mazhab yang cukup terkenal dan berkepakaran serta berkemahiran dalam bidang hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada satu kitab hadis yang bernama Musnad Ibnu Hanbal. Boleh buka jilid pertama dan jilid ketiga, ada hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Yang ketujuh, kita boleh rujuk kitab Imam An-Nasai, salah seorang imam hadis, yaitu Sunan An-Nasai jilid kedua, ada berita tentang kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ke-8 yaitu Imam Al-Hakim, salah seorang ulama besar hadis, Mustadrak ala Sahihaini. Dialah ulama hadis yang menyaring kembali hadis-hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim, lalu menamakannya sebagai Al-Mustadrak ala Sahihaini. Boleh buka Mustadrak ala Sahihaini jilid yang ke-4, ada hadis pasal Imam Mahdi. Begitu juga yang ke-9, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitabnya Sawa'iqul Mukhriqah, khusus tentang Imam Mahdi. Yang ke-10 juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar, juga kitab yang khusus saja-saja pasal Imam Mahdi. Begitu juga imam yang ke-11, Imam Ibnu Tawus, dengan kitab dia Al-Malahim wal Fitan. Imam yang ke-12, Imam Tabarani, ulama besar hadis, kitab dia Al-Ma'jam. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah bagi Sahih Bukhari, Fathul Bari, jilid yang ke-7. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga yang nombor 19, Tahzibus Sabit, jilid ke-9. Yang ke-20 juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab dia Nuzhatun Nazar. Nak lagi yang ke-16, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Nak lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Alamatil Qiyamah. Begitu juga dengan Imam Ibnu Asakir, seorang tokoh sejarah dan sirah, yaitu Tarikh Ibnu Asakir jilid ke-4, ada kisah Imam Mahdi. Salah seorang tokoh tafsir, Imam Tabari, yang terkenal dengan tafsir Tabari, juga pengarang kitab sejarah dan sirah Tarikh Umam wal Muluk, atau dikenali Tarikh Tabari. Buka jilid yang ke-7. Nak lagi kah? Nak lagi tak payah dah.